Ada satu bahan skincare yang dah lama digunakan dalam rutin kecantikan wanita Asia untuk kulit ala-ala glass skin gitu. Tapi bahan ini bukanlah bahan baru. Cuma disebabkan keberkesanannya yang luar biasa, banyak jenama besar dari Korea dan Jepun menjadikannya sebagai bahan utama dalam produk mereka. Dan bahan ini namanya adalah galactomyces. Dalam video kali ini saya akan kongsikan apa sebenarnya galactomyces dan bagaimana cara ia berfungsi. Adakah bahan ini halal dan selamat digunakan? Dan produk yang ada galactomyces yang berbaloi untuk anda cuba. Pastikan anda tonton sampai habis. Let's glow together. Hi glowers. Okey, kalau anda pernah dengar nama galactomyces ferment filtrate, anda mungkin tahu ia sering disebut sebagai rahsia kulit licin wanita Asia. Tapi sebenarnya ramai masih keliru ya, dari mana asal bahan ini. Kita nak bincang. Galactomyces sebenarnya ialah sejenis kulat baik daripada keluarga Dipodoscaceae. Nama pun pelik, nak sebut pun tak pandai. Hasil daripada proses penapaian semula jadi untuk hasilkan bahan kaya nutrien seperti enzim, vitamin dan asid amino. Cuma tak dinafikan ada juga yang masih keliru dalam penggunaannya, terutama di kalangan pengguna Muslim, sebab nama galactomyces ini sering sangat dikaitkan dengan proses pembuatan sake di Jepun. Tapi jangan risau ya, galactomyces ini bukan arak, tidak mengandungi alkohol. Walaupun prosesnya itu mirip, seakanlah ya, fermentation, galactomyces dihasilkan melalui proses yang berbeza sepenuhnya dan tak menghasilkan bahan yang memabukkan. Malah, menurut penjelasan Sahibus Samahah Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri, bekas mufti wilayah persekutuan, galactomyces dihukumkan sebagai bahan yang suci dan bukan najis selagi ia tidak bercampur dengan bahan bernajis atau melalui proses pembuatan arak. Jadi, produk skincare yang mengandungi galactomyces sebagai bahan aktif adalah selamat, bersih dan suci. Selain bersih dan selamat, bahan ini juga mempunyai fungsi yang luar biasa, iaitu bantu kekalkan kelembapan kulit, seimbangkan mikroflora semula jadi kulit, cerahkan tona kulit pun boleh juga, dan kukuhkan skin barrier supaya lebih kuat, sihat dan tahan lasak. Saya ada jumpa satu kajian daripada National Library of Medicine yang membuktikan kesan galactomyces ni bukan biasa-biasa ya, di mana penyelidik mendapati bahawa bahan ini bukan sekadar beri kelembapan, juga berupaya mengaktifkan sistem anti-inflammatory pada kulit anda. Maksudnya, ia bantu lawan keradangan mikro yang berlaku pada kulit setiap hari, hasil pendedahan sinar UV, pencemaran ataupun stres. Inilah yang jadi antara punca utama kulit cepat tua dan nampak kusam tau. Jadi, galactomyces juga bukan bahan yang saja-saja buat kulit nampak glowing, tapi betul-betul bantu kulit jadi lebih sihat, kuat dan muda dari dalam. Ada satu lagi kajian menarik, kajian pada tahun 2023, agak baru juga ni, yang melibatkan 86 wanita mendapati bahawa selama 12 bulan penggunaan produk yang ada galactomyces secara konsisten berjaya mengurangkan tanda-tanda penuaan kulit. Kulit mereka jadi lebih lembap, kedutan berkurang, tompok gelap makin pudar, tekstur kulit jadi halus dan sekata. Kajian ini juga menunjukkan walaupun kulit dah alami penuaan selama lebih 10 tahun, bila guna galactomyces dengan konsisten, kulit jadi rejuvenate tau. Jadi semula jadi remaja balik lah. Macam kembali muda. Memang dahsyat, memang hebat. Kalau anda jenis tak suka guna bahan aktif yang kuat, yang kasar macam retinol, nak cari yang lembut, yang melembab boleh ya, dan nak yang betul-betul berkesan, galactomyces memang boleh jadi satu bahan yang wajib anda cuba. Ia memberikan manfaat pada kulit dengan 4 cara utama: melembabkan kulit daripada dalam, meningkatkan keserian dan keanjalan kulit, menangani kekusaman dan tona tak sekata, dan menguatkan skin barrier supaya tak mudah irritate, tak mudah alami iritasi. Dan yang paling penting, ia sesuai untuk semua jenis kulit tahu, termasuk kulit sensitif. Tapi apa-apa pun memang kena patch test lah dulu ya, sebelum guna produk dengan bahan ini ataupun mana-mana bahan lain pun sebenarnya patch test itu perlu.
Baik, jom saya kongsikan dengan anda 3 produk terbaik dengan galactomyces yang boleh bantu kulit anda nampak lebih sihat, segar dan glowing. Pertama, Muka Essence Booster dilengkapi dengan 95% galactomyces untuk mencerahkan, melembutkan tekstur kulit dan beri seri semula jadi. Diperkayakan juga dengan 5 kali ceramide, 5 times ceramide untuk kukuhkan skin barrier, 4 times hyaluronic acid untuk bekalkan hidrasi mendalam, Centella asiatica untuk redakan kemerahan, tekstur ringan, berasaskan air dan cepat meresap. Sesuai sangat digunakan selepas mencuci muka. Nak guna pun mudah. Hanya perlu semburkan saja secara rata pada wajah anda. Produk ni memang senang nak pakai. Kemudian ikuti dengan pakai serum pun boleh, nak pakai pelembab lepas tu pun boleh. Harga pun sekitar 45 ke 50 ringgit sahaja untuk 30 ml. Memang berbaloi. Lebih-lebih lagi, ini adalah produk tempatannya yang sangat tak kalah kualitinya dengan jenama luar. Best. Produk kedua khas untuk anda yang sukakan produk Korea. Mizone First Essence adalah pilihan yang tak mengecewakan. Saya pernah pakai ni, mengandungi 94.5% galactomyces ferment filtrate ditambah dengan niacinamide dan ada juga hyaluronic acid untuk efek pencerahan dan hidrasi mendalam. Antara manfaat lain essence ini adalah mampu sekatakan tona kulit, haluskan penampilan pori, kawal penghasilan minyak berlebihan. Hebat ya. Formulanya bebas alkohol dan bebas pewangi tiruan, jadi selamat untuk semua jenis kulit termasuk kulit yang sensitif. Essence ini anda boleh pakai setiap hari ya, pada rutin siang pun boleh, malam pun boleh sebelum pakai pelembab. Isi padunya saiznya 210 ml untuk 60 ke 70 ringgit sahaja. Saya rasa memang boleh tahan lama ya, selalunya 3 ke 4 bulan pun belum tentu habis. Kalau anda suka rutin cepat dan mudah, Sambal Mi Galactomyces Glutathione Daily Mask ini memang sesuai untuk anda. Diperkayakan dengan gabungan 3 bahan pencerah berkuasa seperti galactomyces, glutathione dan vitamin C. Bukan sekadar melembabkan tapi juga bantu pulihkan kulit yang kusam, pudarkan tumpuk gelap dan beri seri tambahan supaya kulit nampak lebih segar dan berseri dari dalam. Setiap helaian mask ini lembut, nipis, mudah melekat di wajah. Gunakan satu helaian setiap hari selama 10 ke 20 minit. Cukup untuk beri kesan segera segar pada kulit anda tau. Lepas tanggalkan mask ni, boleh ratakan baki essence pada wajah supaya penyerapan lebih sempurna. Kemudian terus je pakai pelembab. Harga satu bekas sekitar 65 ke 75 ringgit untuk 30 keping, bergantung pada promosi. Boleh lagi murah ya. Kalau kira balik satu mask tak sampai 3 ringgit pun, jauh lebih jimat daripada anda beli setiap helaian mask secara berarsingan ya, satu pack tu, dan hasilnya setanding dengan mask yang premium. Kesimpulannya, galactomyces bukan sekadar bahan fermentasi biasa ya, ia bahan semula jadi yang bukan sahaja selamat dan suci, tapi terbukti secara saintifik boleh bantu kulit anda untuk kekal lembab, kuat dan awet muda. Kalau anda sedang cari produk untuk bantu cerahkan kulit, kurangkan kedutan dan dapatkan kulit yang glowing macam nampak natural glowing begitu, masukkan galactomyces dalam rutin harian anda. Terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa tekan like, share dan komen kalau anda pernah guna mana-mana produk dengan galactomyces. Jumpa lagi dalam siri Ingredient Spotlight yang akan datang. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata, jangan apa kata, buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.